Selamat sejahtera kepada Doktor dan rakan-rakan. Kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan topik tugasan iaitu aktiviti memupuk minat keusahawanan sebagai cita-cita atau kerjaya dalam kalangan murid. Kumpulan 7 terdiri daripada saya, Esther Wendy, Nur Alia Afika, Nurul Syafiqah dan Nurul Amani. Saya akan membentangkan ringkasan eksekutif mengenai laporan tentang topik ini. Untuk pengenalan, pendidikan keusahawanan merupakan pendekatan pendidikan dalam membentuk pelajar yang kreatif, inovatif, berdikari serta berdaya saing sejajar dengan keperluan abad yang ke-21. Pendidikan keusahawanan berperanan melahirkan pencipta peluang pekerjaan dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk kepentingan pendidikan keusahawanan dari sudut pelajar, ia membantu meningkatkan keyakinan diri, kreativiti, kemahiran sosial dan kesedaran tanggungjawab sosial. Guru pula berperanan sebagai fasilitator pembelajaran inovatif manakala sekolah bertindak sebagai ekosistem sokongan dan budaya inovasi. Contoh aktiviti keusahawanan yang dicadangkan di sekolah adalah projek mini perniagaan dan projek inovasi produk atau pitching day. Isu bagi pelaksanaan kedua-dua aktiviti ini adalah tahap pengetahuan keusahawanan pelajar yang rendah, penglibatan pelajar yang tidak seimbang dalam projek atau tugasan, kekangan masa sumber fizikal dan kewangan sekolah, perbezaan tahap kompetensi guru. Isu-isu ini menimbulkan pelbagai cabaran dalam melaksanakan kedua-dua aktiviti ini seperti kekangan masa dalam jadual persekolahan yang padat, kekurangan sokongan dan jaringan industri atau komuniti, beban tugas guru yang tinggi, perbezaan tahap kemahiran pelajar, ketidakselarasan koordinasi dan komunikasi antara guru, dominasi segelintir pelajar dalam tugasan berkumpulan. Sekiranya cabaran ini tidak ditangani, implikasi negatif akan berlaku seperti pembelajaran kurang autentik dan bermakna, bermotivasi dan minat pelajar menurun dalam bidang keusahawanan, keberkesanan guru sebagai fasilitator terjejas. Sekiranya cabaran ini ditangani, implikasi positif akan berlaku seperti bakat dan kreativiti pelajar dapat diketengahkan, keyakinan diri pelajar meningkat dan pengalaman pembelajaran di luar bilik darjah. Sehubungan dengan itu, laporan ini mengemukakan beberapa cadangan penyelesaian bagi memastikan pelaksanaan aktiviti keusahawanan dapat dijalankan secara berkesan, seperti pengukuhan pembelajaran berasaskan projek yang berstruktur dan sistematik, pemekasaan kerjasama sekolah komuniti industri, latihan profesional berterusan guru, penggunaan perancangan berstruktur dan pembahagian fasa aktiviti, penggunaan bahan kos rendah, bahan kita semula dan teknologi digital, dan pembahagian peranan yang jelas dalam kumpulan. Secara keseluruhannya, projek mini perniagaan dan projek inovasi produk atau pitching day di sekolah merupakan pendekatan pedagogi yang berpotensi tinggi dalam memupuk minat keusahawanan sebagai kerjaya dalam kalangan pelajar. Seterusnya, pengenalan pendidikan keusahawanan. Dengan pendidikan keusahawanan dapat membina keupayaan individu untuk memulakan atau mengendalikan projek atau perniagaan sendiri. Seterusnya, dapat mendorong pelajar untuk berfikir secara kreatif, menyelesaikan masalah dan mengubah idea menjadi inisiatif bernilai sosial dan ekonomi. Dengan pendidikan keusahawanan dapat menekankan pembelajaran abad ke-21 iaitu inovasi, kreativiti, keyakinan diri dan penyelesaian masalah. Keempat, dapat membentuk generasi proaktif, berdikari dan bersedia untuk menghadapi cabaran pekerjaan dan ekonomi masa depan. Terakhir, dapat menyumbang kepada pembangunan komuniti dengan mengurangkan pengangguran, mencipta peluang pekerjaan dan menyelesaikan masalah sosial. Kepentingan pendidikan keusahawanan kepada murid. Pertama,
dapat membina asas pengetahuan dan kemahiran praktikal, iaitu dengan membolehkan murid memahami teori perniagaan, pengurusan keuangan, pembangunan produk dan perkhidmatan serta mengaplikasikan dalam situasi sebenar. Kedua, dapat meningkatkan pembelajaran abad ke-21 dengan membina pemikiran kritis, kreativiti, penyelesaian masalah dan keupayaan membuat keputusan proaktif yang penting untuk kejayaan masa depan. Ketiga, dapat menanam sikap dan nilai positif dengan memupuk tanggungjawab, disiplin, keyakinan diri, kesabaran, keberanian mengambil risiko dan daya tahan mental dalam menghadapi kegagalan. Seterusnya, dapat menghubungkan teori dengan amalan sebenar yang memberi peluang kepada murid untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi dunia nyata melalui aktiviti keusahawanan. Terakhir, dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat dengan melahirkan generasi muda yang berdikari, bertanggungjawab sosial dan mampu memberi impak positif kepada ekonomi dan negara. Seterusnya, kepentingan pendidikan keusahawanan kepada guru. Pertama, dapat meningkatkan kemahiran profesional guru dengan memperkukuhkan pengetahuan tentang pengurusan, inovasi, kreativiti, pembangunan projek dan strategi pembelajaran berasaskan pengalaman untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Kedua, dapat memperkasakan strategi penilaian dan pedagogi. Guru dapat menyesuaikan pendekatan mengikut keperluan pelajar yang pelbagai dan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran. Ketiga, dapat meningkatkan keyakinan dan kebolehan guru. Guru lebih yakin untuk mencuba pendekatan pengajaran baru serta mencipta budaya pembelajaran dinamik dan inklusif serta membentuk pelajar yang proaktif dan berdikari. Keempat, guru menjadi ejen perubahan di sekolah. Guru berperanan memimpin transformasi institusi pendidikan ke arah sistem yang lebih inovatif, berdaya saing dan relevan dengan tuntutan global. Kepentingan pendidikan keusahawanan kepada sekolah. Pertama, dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Ia membantu sekolah melaksanakan pembelajaran berasaskan projek, pengalaman sebenar dan PAK 21 yang menjadikan pembelajaran lebih relevan, aktif dan bermakna. Kedua, dapat melahirkan pelajar berdaya saing dan berdikari. Ini menyokong pembangunan pelajar yang kreatif, berkeyakinan, mampu berkomunikasi dengan baik dan bersedia menghadapi cabaran dunia sebenar. Ketiga, dapat membina budaya sekolah yang positif dan progresif. Ia dapat menanam nilai inisiatif, disiplin, tanggungjawab, keberanian mengambil risiko dan kecemerlangan dalam kalangan warga sekolah. Keempat, dapat meningkatkan imej dan reputasi sekolah dengan menonjolkan pencapaian, inovasi dan kreativiti pelajar yang meningkatkan kepercayaan ibu bapa dan masyarakat. Terakhir, menyediakan sekolah menghadapi cabaran masa depan. Ia menjadikan institusi pendidikan lebih relevan, berdaya tahan dan sejajar dengan keperluan abad ke-21. Aktiviti 1, projek mini perniagaan di sekolah. Projek mini perniagaan di sekolah ialah inisiatif pedagogi berasaskan pembelajaran yang melibatkan murid secara langsung dalam aktiviti perniagaan sebenar berskala kecil. Murid terlibat dalam perancangan produk, penilaian pasaran, pelaksanaan jualan dan pengurusan modal menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Pendekatan ini meletakkan murid sebagai penggerak utama pembelajaran, bukan sekadar penerima teori sahaja. Projek ini membantu membangunkan kemahiran keusahawanan utama seperti kreativiti, komunikasi, penyelesaian masalah dan daya saing. Pendidikan keusahawanan melalui projek ini membentuk experiential mindset termasuk keupayaan merancang dan membuat keputusan dalam konteks sebenar. Kajian menunjukkan projek berasaskan cabaran dapat meningkatkan
literasi keuangan, kemahiran perancangan dan kecenderungan keusahawanan murid. Isu yang pertama ialah tahap penguasaan pengetahuan dan kemahiran keusahawanan murid yang rendah. Ramai murid masih lemah dalam konsep asas perniagaan seperti pengurusan modal, perancangan perniagaan, analisis untung rugi, penentuan harga dan strategi pemasaran. Kurikulum formal lebih menekankan teori berbanding pengalaman praktikal menyebabkan murid kurang pendedahan autentik, iaitu daripada KPM 2021. Dalam projek mini perniagaan, murid mampu menghasilkan produk tetapi gagal mengira kos sebenar, menetapkan harga kompetitif dan menganggarkan keuntungan. Kekurangan kefahaman pemasaran asas ataupun penjanamaan, promosi media sosial, lokasi jualan menyebabkan murid sukar menarik palang. Isu yang kedua ialah kekangan sumber fizikal dan keuangan sekolah. Sekolah, khususnya di kawasan luar bandar, menghadapi keterbatasan peruntukan keuangan dan kemudahan. Kekurangan fasiliti seperti dapur mini, oven, peti sejuk atau bahan mentah menghadkan skop dan kualiti projek. Ketidaksamaan akses antara sekolah bandar dan luar bandar menjejaskan pengalaman pembelajaran berasaskan projek. Murid luar bandar terpaksa bekerja dengan sumber minimum sekaligus mengurangkan motivasi dan minat keusahawanan. Kekangan sumber bukan sahaja menghalang pelaksanaan projek, malah menjejaskan pembangunan kemahiran praktikal dan kreativiti murid. Yang ketiga adalah kesediaan dan kompetensi guru sebagai fasilitator. Tidak semua guru mempunyai latihan khusus dalam keusahawanan dan pedagogi berasaskan projek. Guru menghadapi kesukaran membimbing murid dalam menganalisis pasaran, pengiraan kos dan pemasaran digital. Projek sering dijalankan secara rutin tanpa penekanan kepada pembelajaran pengalaman sebenar. Kekurangan latihan profesional dan sokongan pentadbiran mengurangkan keberkesanan projek mini perniagaan ini. Guru yang kurang mahir pemasaran digital sukar membimbing murid dalam jualan dalam talian, walaupun ia kemahiran penting pada abad ke-21. Cabaran yang pertama adalah kekangan masa dalam jadual persekolahan, iaitu jadual akademik sekolah yang padat, memberi keutamaan kepada mata pelajaran teras. Projek mini perniagaan memerlukan beberapa fasa penting seperti perancangan produk, penyediaan bahan, pengeluaran produk, pemasaran dan jualan. Murid kebiasaannya hanya diberikan 1 hingga 2 jam seminggu untuk menyiapkan keseluruhan projek. Selain itu, kekangan masa menyebabkan murid tidak dapat mendalami setiap fasa perniagaan. Kemahiran praktikal seperti pengurusan kos, pengiraan keuntungan, strategi promosi dan penggunaan pelanggan tidak dapat dibina secara menyeluruh. Cabaran kedua adalah kekangan sumber dan sokongan luaran yang terhad, di mana projek mini perniagaan memerlukan sokongan komuniti atau pihak industri seperti mentor keusahawanan, bahan mentah, kemudahan dan kepakaran khusus. Banyak sekolah, khususnya di kawasan luar bandar, tidak mempunyai jaringan strategik dengan pihak luar. Kekurangan akses kepada bahan dan bimbingan industri menyebabkan projek dijalankan secara kecil-kecilan. Tahap keautentikan pengalaman perniagaan murid berkurang. Dan cabaran yang ketiga adalah beban tugas guru dan kekurangan latihan keusahawanan. Guru perlu menyeimbangkan dari segi pengajaran mata pelajaran teras, tugas pentadbiran dan tugas kurikulum. Kekangan masa dan kekurangan latihan khusus menyebabkan guru juga sukar memberi bimbingan mendalam terhadap aspek praktikal perniagaan. Ia juga tidak dapat berperanan sepenuhnya sebagai fasilitator perniagaan. Projek mini perniagaan cenderung dijalankan secara rutin tanpa penekanan kemahiran praktikal ataupun kritikal. Implikasi yang pertama adalah pengalaman pembelajaran murid kurang autentik dan bermakna, di mana kekangan masa, sumber dan bimbingan menyebabkan murid gagal mengaplikasikan teori dalam situasi perniagaan sebenar. Murid juga tidak berpeluang membangunkan kemahiran penting seperti analisis kos, penempatan tugas, strategi promosi dan pengurusan pelanggan. Yang kedua adalah penurunan motivasi dan minat murid terhadap keusahawanan. Aktiviti perniagaan yang terhad atau tidak berjaya menimbulkan rasa kecewa atau putus asa. Murid juga mula melihat keusahawanan sebagai bidang yang sukar, berisiko dan kurang memberi ganjaran. Implikasi yang ketiga adalah keberkesanan guru sebagai fasilitator projek menjadi terhad, di mana kekurangan masa dan latihan profesional keusahawanan menjejaskan kualiti bimbingan guru.
Murid juga tidak dapat panduan praktikal dalam aspek kritikal seperti pemasaran, pengurusan kos dan analisis keuntungan. Bagi cadangan yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran berasaskan projek yang berstruktur dan sistematik. Mengintegrasikan teori dan amali melalui modul keusahawanan yang tersusun, murid dibimbing melaksanakan semua fasa perniagaan seperti analisis kos, penetapan harga, strategi promosi dan penilaian keuntungan. Yang kedua adalah memperkukuhkan kerjasama strategi antara komuniti dan sektor swasta. Ia melibatkan usahawan tempatan, syarikat swasta dan NGO sebagai mentor, penyediaan bahan atau sumber kepakaran, memberikan murid pengalaman perniagaan autentik melalui interaksi dengan pakar industri dan pelanggan sebenar. Cadangan yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi guru melalui latihan profesional yang berterusan, iaitu menyediakan bahan latihan khusus berkaitan keusahawanan dan pedagogi berasaskan projek. Guru juga diberi latihan dalam aspek pemasaran, pengurusan kos, kreativiti dan penilaian autentik. Aktiviti yang kedua ialah pertandingan projek inovasi terbaik antara kelas yang berupaya memupuk semangat keusahawanan dalam diri pelajar kerana mereka didedahkan dengan kepada pengalaman yang sebenar dalam menghasilkan sesuatu produk dari peringkat awal hingga akhir. Melalui aktiviti ini, pelajar dapat merancang idea, memilih bahan dan menilai fungsi dan memenuhi keperluan pengguna melalui produk tersebut. Proses ini melatih pelajar berfikir secara kreatif, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan secara berkumpulan. Aktiviti pembentangan produk ini membantu meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran komunikasi dan keupayaan mempromosikan produk dengan berkesan. Seterusnya, saya akan membincangkan isu-isu yang terkait dari pelaksanaan aktiviti tersebut. Melalui pelaksanaan aktiviti keusahawanan antara kelas akan sering menghadapi kekangan masa kerana aktiviti ini memerlukan beberapa fasa penting seperti perancangan idea, perbincangan kumpulan, penghasilan produk dan pembentangan akhir. Melalui masa PDP yang terhad sering menyebabkan aktiviti dijalankan secara tergesa-gesa dan menyebabkan terjejasnya kualiti pembelajaran yang bermakna serta peluang murid untuk menerokai idea secara mendalam adalah terhad. Dengan ini akan menyebabkan tempoh pelaksanaan yang singkat, mengurangkan peluang murid membina kefahaman yang kukuh terhadap konsep keusahawanan dan inovatif. Selain itu, kekurangan kos dan sumber merupakan cabaran yang ketara kerana latar belakang sosioekonomi pelajar berbeza antara kelas. Contohnya, sesetengah kelas mempunyai akses yang lebih baik kepada bahan dan peralatan, manakala kelas lain menghadapi keterbatasan kewangan dan sumber. Kajian terkini menunjukkan bahawa ketidakseimbangan sumber boleh menjejaskan motivasi murid, keyakinan murid dan kreativiti mereka dalam melaksanakan projek keusahawanan. Isu ini berpotensi mengalih fokus pelajar dari proses pembelajaran keusahawanan kepada hanya menghasilkan produk yang menarik secara fizikal. Isu yang ketiga adalah pelibatan pelajar yang tidak seimbang, di mana sebilangan murid dominan mengambil alih tugasan manakala yang lain adalah kurang aktif terhadap aktiviti tersebut. Kajian terkini menunjukkan bahawa pembahagian kumpulan heterogen dan pemberian peranan yang jelas dalam kumpulan seperti pengurus projek, pereka, penyelidik dan pembentang dapat meningkatkan pelibatan semua murid. Tambahan pula, penggunaan penilaian formatif berterusan, periktirafan individu dan assignment memberi peluang kepada murid yang kurang aktif untuk menyumbang secara bermakna dan meningkatkan motivasi dan keyakinan diri pelajar. Cabaran. Perbezaan tahap kemahiran pelajar merupakan salah satu cabaran utama dalam pelaksanaan aktiviti penghasilan produk inovatif antara kelas kerana setiap murid membawa latar belakang pemahaman, kreativiti dan kemahiran teknikal yang berbeza. Ketidaksamaan ini berpotensi menjejaskan kerja berkumpulan dan pembelajaran kolaboratif kerana sesetengah murid mungkin lebih dominan atau lebih pantas menguasai tugasan tertentu, manakala yang lain memerlukan lebih banyak bimbingan untuk memberi sumbangan. Selain itu, cabaran berkaitan pelajar, koordinasi dan komunikasi yang berkesan antara guru merupakan faktor yang penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan aktiviti inovasi antara kelas. Keberkesanan kolaborasi antara pendidik mempengaruhi cara objektif pembelajaran itu disampaikan dan strategi yang dilaksanakan terutamanya apabila melibatkan kumpulan pelajar daripada latar kelas yang berbeza.
Penyelidikan mendapati bahawa apabila guru berkolaborasi secara sistematik, perkongsian idea serta strategi pengajaran yang efektif dapat meningkatkan pelibatan dan pencapaian pelajar dalam aktiviti pembelajaran kolaboratif. Cabaran yang ketiga iaitu cabaran ini sering dihadapi dalam pelaksanaan program keusahawanan inovasi ialah perbezaan tahap pelibatan pelajar dalam kumpulan, di mana sebahagian pelajar mempunyai lebih aktif mengambil alih tugasan, manakala pelajar pasif kurang memberi sumbangan. Perbezaan ini berkait rapat dengan motivasi, minat, keyakinan diri, kemahiran dan tahap penguatan pelajar yang tidak seimbang, di mana pelajar pasif mungkin kurang berminat atau kurang yakin untuk menyertai tugasan, manakala pelajar yang aktif lebih mempunyai pengalaman dan yakin terhadap implikasi dari projek inovasi ini ialah memberi peluang kepada murid menonjolkan bakat dan kreativiti mereka melalui proses merancang, mereka bentuk dan menghasilkan produk yang unik serta berfikir secara kritis dan di luar kotak. Melalui aktiviti ini, murid dapat menunjukkan idea baharu, pendekatan kreatif yang sesuai dengan tugasan sambil membina kemahiran insaniah seperti kerja berpasukan, komunikasi, pengurusan masa dan daya penyelesaian masalah yang penting dalam konteks keusahawanan. Aktiviti hands-on ini juga meningkatkan keyakinan diri murid kerana dapat melihat hasil usaha mereka secara nyata dan menerima maklum balas konstruktif sekaligus mendorong mereka lebih aktif dalam pembelajaran lain. Dengan pendekatan project-based learning yang berfokuskan kepada pengalaman praktikal dan kolaboratif, murid terlibat secara aktif dalam perancangan, pelaksanaan dan pembentangan projek. Aktiviti ini dapat menguji fungsi produk, memperbaiki reka bentuk dan bekerjasama dalam kumpulan. Bagi cadangan yang pertama ialah perancangan dan pengurusan masa. Bagi menangani cabaran kekangan masa dalam pelaksanaan aktiviti penghasilan produk inovasi antara kelas, tugasan boleh dibahagikan kepada beberapa fasa seperti perancangan, reka bentuk, pelaksanaan dan pembentangan dengan tempoh masa yang ditetapkan bagi memastikan penggunaan masa dapat dioptimumkan dan murid mempunyai masa yang mencukupi untuk menyelesaikan setiap bahagian tugasan. Selain itu, pendekatan flip classroom membolehkan pelajar mempelajari teori dan konsep asas secara kendiri di luar kelas, sekaligus membolehkan masa PDP di dalam kelas lebih tertumpu kepada aktiviti praktikal, kolaboratif dan inovatif yang meningkatkan pelibatan serta penguasaan konsep secara aktif. Cadangan yang kedua, penggunaan bahan kos yang rendah dan teknologi digital. Cabaran berkaitan kos dan sumber bahan yang terhad boleh diatasi melalui penggunaan bahan kos rendah, bahan kita semula dan teknologi digital dalam aktiviti inovasi. Pendekatan kos ini bukan sahaja dapat menjimatkan perbelanjaan tetapi juga merangsang kreativiti dan kemahiran penyelesaian masalah murid, contohnya dengan menggunakan bahan buangan untuk projek reka bentuk dan teknologi. Selain itu, penggunaan perisian reka bentuk dan alat digital membolehkan murid mereka bentuk prototipe serta menyelesaikan tugasan secara maya sebelum penghasilan fizikal. Sekaligus dapat mengurangkan pergantungan kepada bahan fizikal yang mahal dan memberi pengalaman pembelajaran yang lebih relevan serta menyerupai situasi dunia sebenar. Cadangan yang ketiga, pelibatan murid secara seimbang iaitu Masalah pelibatan yang tidak seimbang antara murid boleh ditangani melalui strategi pembahagian kumpulan heterogen di mana setiap kumpulan terdiri daripada pelajar tahap kemahiran, minat dan motivasi yang berbeza. Pemberian peranan yang jelas seperti pengurusan projek, pereka, penyelidik dan pembentangan memastikan setiap murid mengetahui tanggungjawab mereka dan dapat menyumbang secara bermakna. Selain itu, penggunaan penilaian formatif berterusan, periktirafan individu dan penilaian rakan sebaya memberikan peluang kepada pelajar yang kurang aktif untuk mendapat maklum balas konstruktif serta penghargaan atas sumbangan mereka, sekaligus meningkatkan motivasi dan keyakinan diri dalam pelibatan mereka. Untuk penutup, pendidikan keusahawanan memainkan peranan signifikan dalam membina potensi pelajar secara holistik di mana ia melibatkan akademik, kemahiran hidup, nilai murni dan persediaan kerjaya. Pendidikan keusahawanan juga memberikan pengalaman pembelajaran dengan melaksanakan aktiviti seperti projek mini perniagaan dan projek inovasi produk.
Kejayaan pendidikan keusahanan amat bergantung kepada perancangan sistematik, sokongan sumber yang mencukupi dan guru yang kompeten sebagai fasilitator pembelajaran. Oleh itu, komitmen bersama dengan kerjasama daripada sekolah, guru, komuniti dan agensi luar amat diperlukan. Manakala latihan profesional berterusan dan kerjasama dengan industri meningkatkan kualiti pelaksanaan. Kesimpulannya, pendidikan keusahawanan merupakan satu keperluan penting dalam membentuk generasi pelajar yang berdaya saing, inovatif dan bersedia menghadapi cabaran dunia global.